Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beramal soleh berdasarkan ilmu pengetahuan kita. Mungkin berlainan daripada orang lain kerana fahaman-fahaman kita, apa yang kita diajar, apa yang kita belajar, apa yang kita tiru mungkin, apa yang kita mungkin sekadar ikut-ikutan ataupun kita benar-benar yakin dengan apa yang kita kerjakan. Semuanya berlainan sekali lagi berdasarkan ilmu pengetahuan kita. Kalau kita nak belajar bersungguh-sungguh, kita mesti memahami kenapa orang lain melakukan berlainan daripada kita. Mungkin kita kata solat itu wajib. Ada orang kata, alah tak apa, janji hati baik. Itu mengikut fahaman mereka. Dan akhirnya, siapa yang benar-benar menerima, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, merekalah yang untung. Dan yang terselamat tentunya, kita perlu ikut contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajar seperti mana yang diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.